Hi guys, good morning. Yes, morning. Pagi-pagi dah kecoh-kecoh. Bangun subuh, lepas subuh kita terus kemas rumah, terus start masak breakfast. Sebab sekejap lagi ada family adik-beradik ibu semua nak datang. Ayah tengah mesin tebu. Tada, dibantu oleh adik. Baby Mal, kau sakit-sakit tangan pun kau kat situ juga kan? So far itu, diorang kata dalam pukul 9 diorang nak datang. Diorang tengah bersiap. 15 minutes later. Dah sampai ke? Dah sampai? Cepatnya. Dah. Pak Syudan dengan Cik Jihan. Salam. Cat, Atam, jangan cakap-cakap, okey? Jangan keluar kuku, okey? Dia suka kawal lah. Angkat dia. Dia takut. Atam besar. Kamu pegang. Dia suka kawal lah. Sudah sampai. Sabar. Dah sampai ke? Matam. Siapa yang dah sampai? Mama. Yang lain mana? Selamat Raya. Wah, berkebaya semua. Bapak Nyonya. Bapak Nyonya. Yang lain mana? Kakak ni. On the way. Hai. Lisa jomelnya. Atam, seronok kau dia memang suka tidur. Tak tu dia gemuk. Dia nak apa? Fresh. Baru pagi tadi mesin. Dah masuk 3 dah tu. Semua kena. Mana tadi? Tanggal. Ambil ni yang tu. Ingat. Tadi mana? Bodoh. Ni akak ubi. Tapi tak, ada warna hitam lagi. Kan? Budak-budak ni main dengan kucing. Bahagianya Atam. Yang itu Yusuf dengan Fahim. Hai, sedap ke? Makan apa? Dah nak habis, nanti kakak tambah. Atam. And finally. Kita simple je. Ni pun baju like few years past. Tudung memang dah lama dah. Nothing special. Baru siap even diorang dah sampai semua. Tadi tak sempat nak ni, selempang je tudung. So ni baru betul siap. Kita pakai dress hitam. Macam nak cakap, tak ada baju raya kedua. Okay, hari tu nak pergi shopping tapi tak ada mood nak shopping, so tak boleh nak shopping. Pakai je apa yang ada, okay? It's okay, we go for it, okay? So nak dah siap. So now sekarang nak spend time dengan family, tengok movie, makan-makan and everything. Lepas ni mungkin akan ada sesi bergambar sebab baru complete, today baru complete the whole family sebelah ibu. So lepas ni akan ada sesi bergambar lagi beramai-ramai. Kita tengok apa jadi nanti. Okay. Mariam, cerita dekat Netflix ke ni? Dia tak pernah tahu pun. Cerita Indon ke Melayu? Indon ke tengah. Nyam-nyam. I want to rasa this. Dia dah pecah. So okay guys, nak rasa. Ni yang jahat kan? Aduh,
Siapa Mariamnya? Nak kecil dulu. Oh, ya ke? Tu. Abang Nubi, sedap. 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 Ha? Imam dah lah. No lah, I'm not open it. Dah gelap dah. Baring. Jangan pegang. Oh, yang ni geng tengok cerita kartun. Kartun Yang ni sini tengok kartun. Kenapa? Dia nak apa? Nak apa? Sedap Kimi? Makan lagi. Lepak dalam bilik jap saja, lepak dalam bilik. And then tiba-tiba ramai pula yang WhatsApp. So reply je WhatsApp diorang kejap. Then nanti saya keluar balik and see what. Saya suruh Atam dekat bilik saya. Dia macam like dah puas kena gomol kat luar. Lepas tu dia duduk depan pintu bilik dia nak masuk. So bila dia masuk, dia baring atas kapet ni and then dia baring situ. Wah, bujang-bujang ni ngah adik ni tinggal kan. Apa kalian buat Masa jauh. Ha? Sampu apa ni? Sampu. Belajar baca jawi. Sampai mati. Lama dah mati. Wah, yang ni semua dah tidur. Masa tengok cerita hantu. Macam itulah. Semua get ready nak bergambar. Udah rambut bersikat dah sikit. Pak dia baru bangun tidur. Rambut bersikat. Semua get ready touch-up makeup nak bergambar. Dan jom. Dah nak gambar kat mana? Jom kita set up lah korang. Kat sini lah. Banyak sangat lampu rumah ni. Tak, dia tak boleh mati. Pakcik dah dengki. Satu, dua, tiga balik menang. Ujung. Satu, dua, tiga balik menang. Gambar dengan mak dengan abang. Gambar angkat beza. Yang lain dah pergi. Jom.
Lepas tu dia naik sampai Abang cerita. Mak Ya, betul. Kita tenggelam jadinya. Dan kita orang dah sampai. Saya merakam momen je. Merakam momen je. betul-betul duduk. Mana lagi yang kecil? Yang lelaki besar diri belakang dia. Belakang alung. Ni kosong banyak, ni kosong banyak. Sini kosong banyak. Sebahagian berdiri atas kursi tu. Tu yang begai. Hakim okey, cun. Tu terlindung. Najihah terlindung. Sini, sebelah sini kosong. Sebelah sini kosong. Kimi tengah. Api bangun. Api berdiri sebelah Kimi. Sekejap Okey, Angah stay. Jihan sini sikit. Tak, sini sikit. Terlindung kepala abah. Adik. Siapa muka tak nampak? Sekejap. Okey, cun. Adik nampak tak adik? Angah, Abah Airul sini sikit. Okey, cun.
Tengok depan. Mereka Kamera tengok. muka Eh, senyum siap. pandang depan. Siapa ni? Budak kecil ni. Aras. Okey, satu. 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 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okey. Sekali lagi tengok sini semua eh. Tengok lampu ni. Nampak lah. Aiman tak nampak lah muka nanti. Jangan. Oh, nampak. Aiman nampak. Tak, cun. Okey. Ha? Semua nampak dalam video cun. Okey, 1, 2, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Umai. Try buat ni. Dia ambil gambar. Try buat ni. High five. Try buat. Dia tak detect. Nak video ke? Apa cakap dia? Okey. Satu. Tak, kita cakap. Satu, dua, tiga. Okey. Semua selamat hari raya. Dah. Okey, macam ni. Okey semua. Okey. Ha? Satu, dua. Besok. Duduk elok. Kami dari keluarga Mislan mengucapkan Okey dah. Okey. Ni saya gambar lagi. Tunggu apa? Tunggu ten. Kenapa? Merekam kekecohan. Kenapa semua kumpul kat sini? Kumpul kat sini. Sebab tu okey.
Kenapa berkumpul semua perempuan ni? Sorry guys, diorang tutup pintu. Ni nak tambah tu, ambil lagi. Ambil lagi. Jom ambil jom. Ambil je, ada lagi 2 kotak tu, ambil. Nanti dalam kereta boleh makan. Tambah tu, ambil lagi. Share. Tu, siapa bagi Cik Jihan? Ha, Cik Jihan nak. Masuk dalam handbag, Nanti makan dalam kereta. Ha? Semua sesi salah-salah nak berpisah dah. Besok mati baru. Takut. Jangan nanti nangis. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye Abang Lupi. Bye. Bye Abang Lupi. Bye kakak. Ha, ni kenapa ni? Ni nak mencuri pisang goreng. Pisang goreng, keripik pisang. Keripik pisang ibu. Tengok tu dia. Oh dia. Tengok tu. Mencopet. Keripik pisang ibu. Oh, kecoh. Jom. Tak gerak-gerak. Tengok tu. Hey. Selamat Raya, belajar elok. Okay. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Itu je dialog dia. Oh, tengok tu. Satu plastik lah. Kimi. Sama. Ha. Selamat Raya. Terima kasih. Hati-hati ke jalan. Bye-bye. Bye Apip. Hari Raya. Hati-hati kat jalan. Bye-bye. Ni lagi seorang. Lagi seorang. Dia juga tapau kepek pisang. Semua suka kepek pisang ibu. Tengok tu. Pakcik Dos. Dah terakam. Macam mana ni? Suruh diam-diam je. Jangan sebagai. Dia tak nak balik. Dia nak tolong ayah dia. Bye semua orang. Boleh Kimi boleh. So YouTube Kimi ya. Tak boleh juga. Bye Yusof kat situ juga. Bye. Bye Dyson. Bye. Powder pun nak keluar dah.
Boleh. Yelah sebab nak terus ke sana kan, Devi. Bye. Hati-hati. Drive safe. Bye. Bye. Pisang, banana. Kasih Umay pula jalan. Bye. Drive safe. Bye. Ni macam rumah ucu pula ni. Tinggal ucu. Bye. Sesi mengemas. Ya. Atam dah selamat Atam. Oi, dia masih tidur guys. Atam dah selamat dah, semua dah balik. Nenek ngantuk pula balik. Orang ngantuk, orang tak faham. Apa? Sebelah. Itu. Mana tak ngantuk. Jom. Jom. Kita jalan. Aduh. Hati-hati tu. Balik tidur. Siapa kena nasib? Kakak. Ada lagi ke isinya? Gula kapak dah keras. Bye Ucu, hati-hati. Kaki nak je yang kecil. Bye, hati-hati. Bye. Okay, now kita nak gerak pergi rumah atuk lagi satu. We call them Gimbah. Orang Jawa tahu kot Gimbah. So naik 2 kereta. Kakak dengan Abang Lupi dah gerak dengan ibu dengan ayah. Kita orang naik 1 kereta. Dah sampai. Mana boleh? Nak pergi mana? Masjid. Tipu. Mana ibu dengan ayah? Dah sampai. Oh, banyaknya kasut. Assalamualaikum. Adik buat apa? Gimbah pergi mana? Sorok kuih raya. Tak apa. Tu kuih apa je pun? Ni Dahlia. Tu kuih apa? Ya ke tak? Kuih macam kuih makmur? Ya apa pun tak tahu. Cincin. Macam kuih kacang. Ini macam ni kuih butter kot. Butter Dahlia juga. Dahlia. Ya ke? Tu berdahlia lah bukan? Ni kerepek-kerepek ni kat dalam ni. Macam love letter je ni. This one love letter. Ni kuih rose. Tampak ke? Ni kuih kacang. Kacang apa? Rempeyek. Ni pun sama lah. Macam tanah dengan kacang hijau. Sedap ke? Ni kuih tat. Ya ke tak? Yakin je. Yang ni makmur. Ni Dahlia. Tak lah, yang ni semperit. Semua tipu. Semua. Abang Lupi. Jom.
Tengok apa ada. Abang Lupi ni laju je. Abang Lupi pula yang spin. Panggang ke apa? Hah? Baru. Tak tahu. Ada rasa. Pedas. Apa yang pedas ni? Ni pedas. Oh, paru. Sedap. Baru crispy. Paru crispy, not paru crispy. Ikan masin eh. Oh, ada ketupat balas. Oh, sama bacang. Oh, ada ketupat balas. Ketupat. Itulah tu, siap ada tu dia pedas. Pakai memang A punya pedas. Wow. Yang perut. Tapi Tu. kalau ada perut kan. Ni apa? A punya. Kalau yang Nasi. tak nak pedas, Nasi putih. nak ambil sambal. Ini apa? Oops. Oh, ni ada sup. Ada sup. Jangan segan. Ini atas permintaan nenek nak hati ayam apa hati daging lembu goreng. Oh, hati. Ketupat balas makan dengan apa eh? Sebab balas ni kawan dia. Oh, kawan. Okay, serunding. Okay, saya nak makan ketupat Tapi balas. tak ada hati perut, bukan perut. Tak ada aku suruh. Ni kuih apa? Nazri bawa Oh, macam pulut ni apa panggil apa? Wajik. Oh, iyalah. Wajik. Dah lama tak makan wajib Wajik. Ini apa? Dodol, bukan? Ni apa? Yang ini Ni apa? kek batik indulgent. Oh, kek batik indulgent. Versi cute. Itulah, comel je. Made in Kelang Wajik. Najah nak makan apa? Najah nak makan hati. Makan hati dan perut. Jantung tak ada. Tu ayam goreng. Makan ni Ciban. Ketupat balas. Makan dengan ni. Nanti dah pun nak makan tu juga. Okay, kita nak share. Okay, share. Nak ketupat. Mira nak dua. Kita ambil ni. Serunding. Alamak, tak boleh buka. Boleh. Tak boleh buka. Aja belum buka. Wonder Pet. Okay, Wonder Pet. Sani datang. Yalah, cicik orang cicik. Masuk tangan dan aku minum pula. Okay, saya ada tulis tu. Belakang. Warning dah. Warning dah. Itu pun dah warning dah pedas. Rumah nenek ni kan sedap macam Ini pun pedas. Ada signboard. Hati. Najah nak juga. Nak tu paru ke hati. Satu je nak. Okey, dan. yang dalam tu bakso. Sup bakso. Ni air basuh tangan ni guys. Bukan air masak. Air masak di belakang. Nak. Alah, belum. Kita ni tunjuk basuh tangan tapi kita tak basuh tangan. Nak sikit. Okey dah macam. Ni. Cin. Ha. Nyam. Ketupat balas. Mak bawa wajib Cuba makan. Adik makan. Adik punya lauk banyak. Makan ketupat balas. Abang lupa ambil sikit je. Kenyang. Ini jujur. Dekat rumah kat Muka tak bersalah curi. dia ni jual ni. Dia jual kat Shopee pun ada. Tapi ni kan adik dia duduk kampung kita orang. Jadi akak kalau nak order je. Lepas ni akak pernah bawa kat rumah, akak tak buka pun bagi dia orang. Semua tanya beli kat mana. Akak beritahu lah ni yang paling close zaman dulu punya. Ni ada. Kau tak zaman dulu? Apa? Ni Liza order original punya. Liza order sampai 3 bekas. Sihat pun mencari. Oh, sedap Ni original zaman dulu. Masuk mulut dia. Nah, cuba rasa ni zaman dulu punya. Oh, zaman dulu punya tat Ni rasa apa ni? Ni biskut celup. Abang Lupi? Muka macam ada subtitle. Tak
rasanya macam ni yang siap nak kerja. Ni jam Nana buat sendiri kot ni. Saya buat. Saya buat sendiri. Jam buat sendiri ni. Bukan kilang punya. Dia makan pun dia tak buat. Itulah tu. Dia macam dah faham dah. Macam faham. Tu. Tak faham. Adik faham. Apa dek? Kakak, adik kata ayah start senyumnya adik dah faham. Tak masalahnya Ira, ayah start bersuara je Ira dah faham tak? Itulah tu. Apa? So kita menghabiskan merchant malam ni. Ini merchant berapa juta ni? Ni baru beli. Kita habiskan semua malam ni. 3 saat. 3 saat 3 minit. 3 minit. Ini yang becor ni, becor. Habiskan yang itu. 3 minit. 3 minit. Minat. 4. Ini. Uish. Perang. Ni istihar perang ni. Itu ayah bakar dah. Adik. Yang 3 minit punya. Adik bakar macam tu. Oh. Oh, bergema. Tak nak. Pergi beraya dah orang sebelah. Oh. Banana ke kelapa? Ish. Itu apa pula ya? Tak tahu dah. Bila masanya ayah beli? Bilanya ayah beli ni? Itu. Holding banana. Banana. Ish. Wah, ini. Wah, ni banana. Kading. Kading ni. Adik bakar ni, Dek. Tak tahu. Kita tengok kejadian dia apa. Pegang. Kena koyak. Bukan, dia tak bawa lah. Bahayalah pegang. Cepat lari. Ada kereta. Ada kereta, kejar. Ada kereta. Ada kereta lalu pula, guys. Kita tengok. Apa kejadiannya? Bismillah. Wah! Lari. Weh. Oh, dia macam tu. Menarik. Banana mana? Cepat. Tak gambar pula. Cepat, apa lebih? Lari. Wih, merisaukan. Lari apa lebih? Lari. Macam papan. 25. Wah. Jauh. Belerang
dia jatuh. Wah. Terang. Dah, letak tepi, tak tepi. Habis lah. Yang 100. Seratus das ni. Habis lah. Selamatkan kepala. Apa tu? Ini mana pula ayam beli? Bila pula ayam beli ni? Waduh, waduh. Tak tahu ayam yang beli. Tahu-tahu ada, tahu-tahu ada. Ni kena cacat ni. Tu ada sumber dia tu. Oh, ada. Oh, betul cacat kat tanah lah ni. Oh, dia ada sini dah ni. Nah, wayar tali dia. Kena buka ah. Tali dia. Adik tengah cacat. Cacat. Kena cacat rasanya. Adik jumpa tak sumunya? Semua. Semuanya kat atas, Dek. Ni kat atas. Baru ada. Cacat dulu, cacat. Tak. Ya. Cari tempat nak cacat, tak ada tempat. Ni macam apa ni? Tak ada tulis yang atas tu. Oh, macam ni juga ke bunga api. Tapi 8 shoot. Ada 8 das. Oh, masa ayah punya banana tadi je. Ni banana. Shoots banana. 8 shoot banana. Dia ada 8 das. Wah, kita tengok. Kita tengok kejadian dia. Ibu lari. Ibu lari masuk rumah. Wow. Lari, lari, lari. Last. Last. Apa lebih? Last. Wah, lari, 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 lari. Lari. Wow. Ni nanti kopek lepas tu nyalakan. Tengok lah duit. Duit bakar duit. Duit kita yang terbakar. Ya. Tu. Buka. Berapa das? 138. 138 dah. Okay, ambil seat masing-masing. Ambil. Ni penat nak tengok ni. Lari, 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 lari. Namanya. Senyap je. Oh. Wah.
Dah habis. Ada kata nak lalu dah sampai dah habis. Nak ada berhenti. Okay. Tak ada. Thank you, Raya. Okey, berbalik. Okay, berbalik. Thank you, Abang Lupi, kakak. Cantik. Roket dah ambil dah semua. Tinggal mercun ni je yang 3 minit. Mercun naga. Mercun mancis. Mancis banyak. Banyak gila macam mancis. Tu adik kata berbaloi. Berbaloi banyak. Banyak. RM20 dapat satu tu. Banyak macam murah. Tinggal ni je. Sampai yang kutip-kutip. Dahsyat. Oh, itulah. Ni berat juga ni. Itu kayu. Keras ni. Wah. Lubang-lubang lah. Dah tak pokok ni dia tak macam tak nampak. Okay dah. Dah habis guys. Jom kita masuk. Tak rasa sampai sini je video untuk raya kedua. Esok tak tahu apa jadi sebab esok pun ada family raya ketiga, ada family lain juga nak datang. Family sebelah ayah nak datang. Tak tahu nak akan buat video ke tidak. But tomorrow katanya ada birthday party. Dia ada plan nak buat birthday kat sini. So maybe nak rakam. Korang stay tune. Okay. So that's all for today. Raya kedua is done. Gimba. Ada lagi kat sini. Ada. So tengok dia tengah makan-makan. Tengok Netflix ke? Oh. Tengok Netflix. Tak tahu? Nak cerita apa tadi? Apa? Bukan Netflix ke? Cerita apa tadi nenek tengok? Tak tahu. Apa tadi? Apa tajuk tak tahu. Ada pegang apinya. Betul kan? Makan. Betul ke? Memang bakar macam tu ke? Okey. Okay. Nyanyi. Maria. Maria. Oh, itulah. Oh, tepi. Thank you. Nak balik dah semua orang. Ada bawa baju tak? Polis. Polis. Tak nak balik. Tak nak balik.
tidur sini agaknya kan. Dia tanya tau. Kakak Nurul ni tau. Dia tanya macam mana. Tidur sini dekat Ibu. 4. Anak tanam 4. Okey. Lagi sampai dia balik. Nanti kalau datang ke dalam rumah. Ya, tengah tadi. So nak balik dah. 2 family nak balik. Ada lagi 1 family kat dalam. Bye. Jom Papa. 2 orang kali melabung dah. Kerasan tu, jangan kata. Bye-bye. Jumpa lagi, Panda. Tu lah tu, semua duduk kat bayang-bayang. Lepas tu kakak Abang Lupinya pun sama ha. Dia. Aduh. Tu lah tu. Bye bye. Bye bye. Okay. Panas. Bombastic side eyes. Ui, habis dah Abang Lupi. Terima kasih, selamat raya. Bye bye. Muka bapak dia. Tu lah tu. Bye bye. Oh, semua betul di bawah ni dia tak keluar dah. Panas. Dia pelik. Jom. Mama awak nak balik dah. Dia kena tinggal. Dia tak nak balik. Bye bye. Dia tak nak ikut mak dia. Balik dah. 5 hours later. 6. Cuma kawan kakak dengan Abang Lupi pula sampai. Abang Lupi. Tunjuk kaki. Tidur. Bandung. Nak ajak borak juga tu. Dia tak takut orang. It's yummy. Kita makan 2 slice. Okay, ni kita simpan balik. Yum yum. Diorang nak balik dah. Bye bye. Bye Kak Sab. Kak Sab is my senior masa dekat Samura. Kita orang satu rumah sukan. Tapi kita orang tak selalu communicate pun sebab dia lain dom daripada kita orang. Dia dom bawah, nak dekat dom atas. And now dia kahwin dengan kawan Abang Lufi. So that's why dia orang datang hari ni nak dapat jumpa dia. Nak macam like a small world kan. Jom kita food hunting. Makan di luar. Kedai Cina dek. Tempat biasa Mail. Bulan-bulan. Sebelah sekolah jambatan.
Ya, je jantan. Kita food hunting. Food hunting for dinner. Oh tu. Traffic light. Yelah, trafik dah lama. Adik! Adik ni! Dah perempuan. Kereta. Mana boleh? Bahaya. Buka ke? Jalan ke kedai mana? Macam tak je, gelap je. Kalau buka pun okey, kalau tak buka pun petak pun okey. Macam gelap je. Macam gelap je. Kalau Kedai tu boleh jadi buka kan? Kalau gelap, kita gelap, dia tak buka. U-turn lah, kita tengok kat petak. Kalau tutup juga petak macam mana? Kita proceed ke petak. Oh tu lah, meriah betul lah Tok Kong Cina ni. Sampai ada ni tau, turis naik bas ramai-ramai berhenti sini. Oh, meriah betul. Macam ni. Kita punya food hunting station. Siapa? Acik Station? Oh, nama dia Acik Station. Ayo, dah sampai. Deh, Acik Station. Ada. Bestseller. Lemak ada. Setakat ni bestseller Tom Yum lah. Toye. Oh, panjang semua orang. Itu je. Terima kasih. Tunggu makanan sampai. Teguris. Kakak pun selalu tekan. 3 in 1. Macam. Ya lah kot. Tak apa. Tak apalah. Dia pakai kuasa. Adik punya, ibu punya, ayah punya mi bandung, chicken chop, nasi putih toye, nasi goreng toye. Saya punya ilek. Where's mine? Kena kata di Messi eh. Messi. Malay ke. Memang tu dia rasa tak? Nasi tu kenapa macam lekat-lekat? Lagi. Oh ya ke? Sticky rice. Dah sampai macam. Macam dekat dolar. Kena lawan. Kena lawan. Mana nak lawan? Abang Lupi nak balik dah. Sempat. Tinggal. Sempat aja. Apa Gen Z? Tak ya. Abang Lupi bukan Gen Z. Ada? You why? Why? Kakak first yang Gen Z. Kita Gen Z ke? Ya. Ya. Adik? Juga. Ada apa? Zebra. Ada zebra. Zebra. Lepas tu, yang budak-budak kecil ni? Alpha. Dengan beta. Alpha, beta, Charlie. Ada. Terima kasih. Oh, tak sedap. Oh, ada dua. Ada dua. Oh, betul lah Lupi. Lawan saya. Lawan lah. Lambat ni tak boleh jadi. Oh, tak habis lagi dia bakar duit. Banyak je duit dia. Kalau hari puasa, dia balik. Hari puasa dia balik. Kau balik bila? 10 ke 11. Dia haji. Raya Haji?
Haji 1 hari je. 1 hari. Kakak dengan Abang Lupi dapat balik ke Raya Haji? Raya Haji 4 hari kan. Tak habis Haji. Seronok 3 hari. 4 hari. 3 hari. Syukurlah. Jom balik. Kita balik. Aduh. Besarnya batu dia. Terpelengok saya. Kenyal-kenyal. Susah nak potong. Mal susah nak potong. Ambil masuk dalam bekas. Dia gede-gede. Gede-gede. Susah nak potong. Kembali. Mun tak comel. Mun makan cheese sebab ada susu. Merosak. Oh, dia belum minum susu lah. Esoklah Abang. Bye kakak, Abang Lupi. Hati-hati. Bye-bye. Bye-bye. Morning guys. Nono dekat Melaka. Sampai rumah cousin. Ya ke? Tak ada rasa pisang tak? Tak ada rasa pisang. Dia macam kuih kosong. Macam perut kosong. Kalau ibu buat, ibu letak perisa pisang. Siapa? Tak, Apip. Kakak dah balik dah malam tadi. Tiba-tiba sampai rumah orang lain guys. Kita orang datang sini kejap dulu. So ada anak-anak dekat. Dan kita orang balik ke rumah sana balik. Di rumah. Kita parking sana ke? Sini boleh. Kita balik. Jom. Fish. Ay, comel. Tu asam pedas. Oh, Melaka asam pedas lah. Oh, adik cendawan ni adik tak boleh makan. Oh, ni pulut. Makan dengan apa? Oh, ada durian. Oh, durian. Oh, nyam-nyam. Tapi terus. Haji pun pelik lah. Pulut makan asam pedas. Ada pulut makan dengan kuah. Dia kata nak buat kelainan. Najah kata nak buat kelainan. Ni pulut makan dengan ayah dah ambil dah serawa durian. Serawa durian ingatkan bubur. Serawa durian. Jom. Bukan, ni salah ni. Salah hukum. Serawa durian. Pulut dengan serawa durian. Ini salah hukum ni. Pulut makan dengan kuah lemak, kuah asam. Ish. Salah. Maria. Itulah dia tinggal. Ya. Okay. Wah, buat dia tidur ke? Oh, ini yang sebetulnya ini Lisa. Tadi kau datang aku busuk-busuk. Kuala Pilah terus ke bawah. Nanti tembus ke Felda tu, daripada Felda tu terus jadi masuk ke Muazzam. Lalu ni kot Felda Senting. Senting lah. Pasir Raja lah. Senting lah dulu. Hi guys. Now kita orang dah sampai rumah daripada Melaka. InsyaAllah so far dah tak ada dah apa-apa plan.
esok petang ni ke malam nanti ke esok lusa dah tak ada apa-apa plan nak pergi beraya mana-mana. Esok kita kat rumah je. So probably this is the last video untuk video raya. Tengoklah kalau ada beraya lagi kita rekod lagi. Kita punya pergi sesi beraya. Tapi so far ini setakat ini je plan raya kita. So hopefully korang enjoy dengan video-video raya Nat. Sorry kalau a bit hamba and it's a raw video I think. Macam huru-hara, rekod sana rekod sini, ada yang muka terdekat, ada yang muka terjauh. So harap korang enjoy. Maaf kalau ada salah silap. Selamat Hari Raya. So have fun, main mercun hati-hati, okay? Tapi korang tengok video ni dah habis raya. So jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in my next video. Bye.